antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untuk kamu pasangan hidup dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu kasih sayang dan rahmat. Muhammad Yusof Yudin bin Muhammad Yusof Ong. Saya Aku nikahkan dikau dengan anak kandungku Nurul Fatihah binti Cik Muhammad Nurli dengan mas kahwin RM500 tunai. Aku terima nikah Nurul Fatihah binti Cik Muhammad Nurli dengan mas kahwinnya RM500 tunai. macam mana saksi? Okey. Sal. Assalamualaikum, hai, kembali semula ke channel saya, Awali Channel. Hari ni hari Jumaat, saya nak buat perkongsian sikit. Kami dalam perjalanan, saya dengan anak saya, anak perempuan saya, dalam perjalanan ke Kajang Perdana untuk mengambil dulang. Sebab esok insya-Allah hari Sabtu majlis akad nikah anak kami yang kedua. Akad nikah pagi dan terus majlis resepsi. So dalam video kali ni sebagai kenangan kami juga, dan nak share kepada kawan-kawan perjalanan hari sebelum majlis pernikahan anak kami yang kedua. Jadi dah ni menantu yang kedua lah saya dapat, alhamdulillah. Oh, barang dulang banyak. Pengantin kena angkat dulang sendiri, macam mana? Kepak, kebun. A few inches later. Okay, sekarang ni kami berada di Sunway Nexus, tempat Dewan Majlis tempat Dewan Majlis esok, untuk kami nak loading barang-barang door gift. Okay, jom kita naik ke atas. Wah, berada dengan kunci eskalator. Sekarang kita berada di Sunway Nexus, di tingkat bawah. Kita pergi tempat loading barang untuk ambil barang, bawa naik ke Dewan. Dewannya kat atas tu, atas bumbung. Kita tengah mencari tempat loading barang. Mana tempat loading barang? Katanya kat luar ni. Tak jumpa lah pula. Okay, ni lori kita membawa goodies. Tu hero-hero. Oi, dah ada. Okay. Wah, dah ada. Mana barang? Waktu ni dia sampai atas berapa dah datang. Wah, sepatutnya ini barangnya. Okay, ni antara barang-barang yang kita kena punggah naik atas. Door gift untuk majlis esok. Oh, kita cuba naik. Alamak, tak tutup ke? Tak tutup. Okey. Okey, kita naik ke, cuba naik tingkat 2 kat roof, tempat majlis kami di rooftop. Kita dah keluar daripada lift ni. Rasa betul lah ni. Okey, di tingkat 2 kat rooftop. Kita tengok ke depan. Okey, betul lah ni. Itu kawasan tempat berlangsungnya majlis, di ujung sana tu. So kita pergi tengok ada troli tak. Ada troli, kita pinjam trolinya. Ini tapak lokal tapak untuk majlis besok. Ini tempat jamuan. Okey, kita dah dapat troli, pinjam troli pihak pengurusan dewan ni. Proses untuk angkat barang daripada bawah ke Dewan Pelamin. Kita letak dulu. Besok pagi baru kita bawa keluar dan susun door gift tu di ruang masuk lah, pintu masuk. Okay. Untuk makluman kawan-kawan ni first je lah. Kira ni menantu kedua, tapi kenduri first time di sebelah kami. Sebelum ni anak sulung kendurinya di sebelah Kedah Yan, yang saya ada share video baru-baru ni. Kenduri di sebelah perempuan, sebelah besan saya di Yan Kedah. Tapi sebelah kami ini first time.
anak yang kedua. Maknanya menantu yang kedua, anak yang kedua nikah first time sebelah kami, sebab sebelah kami perempuan. So kami raikan sekali dengan anak sulung kami. Kita turun ke bawah ambil barang. Oi, penat. Dia persiapan tu daripada awal lagi. Memang penat. Penat-penat pun seronok. Ini jadi kenangan manis nanti. Anak-anak teruna. Ni tak teruna dah. Teruna dua orang belakang tu. Jejaka ganteng. Okay. Oh, Okay. Okey, kita siap loading barang dan kita lepak sekejap menunggu yang lain datang. Pusing-pusing sekejap tengok kawasan untuk majlis pada esok pagi. Ini tempat makan, stesen yang pertama. Itu stesen yang kedua hujung sana. Saya zoom sekejap. Itu stesen yang kedua. Ini tempat tetamu lah makan. Ada sini lagi. Kawasan ni boleh muat 1000 orang. Okay, harap esok tak hujan lah. Petang ni langit dah gelap. Okay, ini stesen kedua. Stesen makan yang kedua. Stesen buffet yang kedua. Pertama tadi sana, yang kedua. So tetamu pecah dua lah, tak crowded sangat. So itu meja untuk makan beradab dan juga rombongan pengantin dan kemah yang beransingan. Sekarang pukul 9.30. Kami masih lagi loading barang. Ini last loading foto dulang yang kami ambil di Kajian Perdana tadi, pagi tadi. So inilah lah, lepas ni kami akan sama balik berehat. Saya balik rumah berehat. Dan insyaAllah pagi besok, pagi-pagi majlis akad nikah dan pukul 11 resepsi kenduri. Okay, jumpa balik di esok. Bye-bye. Jumpa balik esok. Tomorrow. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini pagi Sabtu 24 hari bulan, merupakan tarikh yang istimewa bagi kami kerana itulah nak menyambut menantu yang kedua pula. Daripada petang semalam majlis persiapan, angkat barang, loading barang apa semua, dan pagi ni insyaAllah pukul 9.30 nanti majlis pernikahan, akad nikah. Sekarang tengah setting, siap-siap semua di atas bangunan Dialova Place. Itu lebih kurang Sunway Nexus. Jom saya nak share itulah momen-momen indah yang kali kedua. Kali pertama dulu Kak Yan di Kedah, ini kali kedua. So jom kita tengok.
kami daripada azab api neraka. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Hai, kembali semula. Alhamdulillah, selesai sudah majlis pernikahan anak kedua kami dan juga majlis berserta dengan majlis meraihkan pasangan anak sulung kami. Alhamdulillah selesai semalam. Cuma saya tak sempat nak buat closing semalam sebab petang tu penat sangat. So hari ni saya ambil kesempatan. Sekarang ni saya bawa balik daripada terminal bus padu Gombak, hantar adik saya balik ke kampung. Di kesempatan ni saya nak ucapkan terima kasih lah kepada ahli keluarga kami yang datang dari jauh, khususnya kepada besan kami daripada Yan Kedah yang sudi datang jauh-jauh kan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Begitu juga dengan rakan-rakan saya, isteri, anak-anak, semualah yang terlibat yang sudi memenuhi jemputan kami dan datang meraihkan dan memeriahkan lagi majlis kami. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Oh, dan satu lagi saya nak share keterujaan saya, iaitu makcik saya yang non-Muslim, belum Islam lagi, datang daripada Kelantan semata-mata memenuhi jemputan saya. Alhamdulillah, saya sangat-sangat teruja lah. Kamsia. Walaupun kita berlainan agama, saya telah pun memeluk agama Islam berpuluh tahun yang lepas, dan makcik saya masih lagi belum Islam, tetapi hubungan kekeluargaan tu tidak putus. Ada lagi keluarga sebelah mak saya pula di Tumpat, Cina Siam, tak dapat hadir disebabkan tak dapat cuti kan. Tapi mereka sentiasa wish kepada saya dan juga anak saya lah. Kamsia. So saya rasa cukup setakat ni perkongsian pendek, video pendek perjalanan resepsi majlis nikah dan resepsi anak kami. Video ni kami share di samping untuk kenangan kami juga, letak dalam YouTube. Terima kasihlah kawan-kawan yang sudi layan sehingga selesai. Semoga mendatangkan manfaat. InsyaAllah kita jumpa balik di next video. Saya akan share juga video majlis bertandang di sebelah besan saya ataupun keluarga pengantin lelaki pula, insyaAllah. Dan jangan lupa subscribe, like, share dan komen sekiranya video ni mendatangkan manfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.